Setiap hari kita diberi tekanan yang pelbagai, betul tak? Tekanan di dunia ini yang hari-hari kita lalui itu, kan, dia pelbagai. Saya nak bagi satu perumpamaan yang simple, harap kita cuba digest sama-sama, okey? Satu situasi ya. Okey. Ada sebiji kentang dan ada sebiji telur diletakkan dalam periuk. Okey. Dalam periuk ni kemudian diisi dengan air sehingga penuh. Lepas tu kita panaskan, rebus telur dan juga kentang ni sehinggalah menggelegak. Apa jadi? Apa jadi dengan telur tu dan apa jadi dengan kentang tu? Kedua-duanya masak. Betul tak? Tapi istilah masak di sini memberi different kan. Istilah masak ini dia berbeza